Bagi peluang kat depa. Bagi peluang. Dia selalunya tim ni dia pun buat sparring partner ya. Ya. Boleh mungkin apakah rahsia kejayaan dalam pasukan tu yang nanti kita buat rumusan. Okey. Alright. Baik tu. Terima kasih banyak atas penerangan tadi yang pada saya cukup lengkap, pengalaman yang mana sangat berharga lah untuk membawa kejayaan kepada negeri Kedah Darul Aman. Kemudian tu, saya nak sembang dengan Datuk hari ini, kita menjurus kepada politik kita. Politik di kampung kita, di kawasan kita, dengan pengalaman-pengalaman Datuk yang ada sebagai wakil rakyat ini, sebagai adun, sebagai exco, sebagai timbalan ahli parlimen yang menjawat sebagai timbalan Menteri Keuangan pada ketika itu, sebagai senator. Yang semua ni pada saya dalam, kalau kira lah dari sudut pemegang jawatan politik ni lengkap. Dan mempunyai perkhidmatan yang pada saya cukup baik, memberi input-input, membuat dasar-dasar kepada pembangunan negara. So boleh Datuk cerita bermula dengan Datuk Adun, mungkin tadi Datuk dah jelaskan. Kemudian sebagai ahli parlimen yang memegang jawat sebagai timbalan Menteri Keuangan, yang pada saya duk dengar lalu cerita kata Datuk memberi input-input yang terbaik kepada Perdana Menteri pada ketika itu untuk jaga petani. So boleh Datuk cerita kepada kita. Masa saya mula menjadi adun tu, itu 2004. Ketika itu BN merintah Kedah dan juga Malaysia. Alright. Dan kita tahulah prinsip asas pengurusan negara oleh kerajaan BN masa tu. Kita melihat kepada sudut dua benda. Pembangunan kawasan dan yang kedua pelajaran, pembangunan modal insan, pelajaran, kebajikan, semua ni. Jadi masa tu saya sebagai adun masa tu kita hanya dapat 150,000 peruntukan untuk jaga kawasan. 50,000 ni kalau kita translate dalam pembangunan, nak buat minitar lah contoh. Ya. 1,5 kilo habis kuat 2 kilo selesai lah. Tapi tak boleh. Kita pasal nak kena jaga berapa kampung? Nak jaga di Ayat Hitam masa tu kita ada hampir 100 kampung. Tu dia. 96 kampung. Jadi kita nak kena pergi. Jadi kebetulan masa tu kita ada ahli parlimen, Datuk Abdul Rahman Arifin. Jadi saya kata kat Datuk Man, bab pembangunan fizikal, surau, masjid, jalan apa semua bala ni kita kena ambil duit federal lah. Jadi saya jaga dari segi peruntukan berkaitan dengan repair, sikit-sikit lah repair apa semua ni yang tu dari segi pembangunan fizikal. Dan kita tahu lah sampailah ke hari ni pun sebenarnya kita sebagai kawasan luar bandar, kita masih bercakap soal-soal asas, jalan, paip air, elektrik, rumah, surau, repair. Itu 61 tahun UMNO merintah, BN merintah negara ni, masih ada lagi kah masalah-masalah yang macam ni, yang BN tak deliver? Yang rakyat hari ni duk sebut apa ni BN apa pun tak ada ni. Tak ada. Betul tak kan? Betul. Sebab contohnya macam kita kawasan Mada. Kawasan Mada, kawasan Mada Bendang. Kita buat satu jalan kampung. Asas di bawah jalan kampung ni dia tak semacam di kawasan bukit. Kita tolak tanah tu asas base dia di bawah tak ada masalah. Kejap. Tapi di kampung kita tar 2 tahun habis. Di Jerlun ni. Tar, kalau kita tar cantik lah, kita kata kualiti kerja cukup cantik lah. Baik. Tapi bila musim traktor nak putak bendang, dia regas teban. Bila musim menuai, jentuai pula regas lagi, pecah pula, jumpa YB lagi. Datuk ni. Jadi kalau saya nak abang kat Batam, kalau di Jerlun ni, jalan-jalan yang ada di Jerlun mini-tar lebih daripada 350 kilo. Lebih daripada 350 kilo panjang. Tapi orang bukan sedar. Nak sampai Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur. Tapi orang macam contoh jalan katalah kampung saya, Kampung Gandai. Panjang kampung Gandai ni saya ingat 2 kilometer. Itu panjang lah. Tapi setengah-setengah kampung dia berselerak. Dia ada lorong, dia ada ni kan. Macam contoh Kampung Imam Padang Baru. Lorong sana, lorong. Jadi panjang.
So bila kita duk tunggu contoh jalan asal katalah Kerasheran, jalan batu lah. Tiba-tiba dapat jalan tar setelah merdeka dah 60 tahun 50 tahun ni baru dapat ni. Macam jalur contoh jalan Pidampak baru di Jalan Kot Diang. Depa duk tunggu jalan tar ni berpuluh tahun, tiba-tiba dapat tar. Tak ada nak beralih, pecah pula dah. Pasal jentuai ni masuk. Jadi pada saya, kerajaan BN masa tu dah buat macam-macam lah ni. Tak pernah habis lah. Tak habis. Sebab nak kena repair ni. Yang tu. Jadi, dan kebetulan hari ni, kalau orang kata apa, rakyat dah lebih, orang kata, standard kehidupan dah meningkat. Boleh kata tiap-tiap rumah dah ada kereta. Walaupun dalam kampung. Motor tak kira lah. Jadi, mereka memerlukan kepada benda ni lah. Minitat hak 5 kaki ni tak sesuai dah tu. Tak sesuai. Dia kena 12 kaki lah. Tapi hakikatnya, kita kena ingat lah sebab nak buat dulu asal-asal jalan minitar pun atas sukarela, orang kata reda ya. Ya. Tapi kerajaan dah buat satu ketetapan, kena ambil pengambilan tanah. Kalau jalan tu tak ada keredaan tak boleh. Adalah dia punya ni kan, syarat-syarat tu. Jadi, sampai bila pun tak habis. Tajuk pembangunan lang kampung di luar bandar. Maksudnya kena repair contoh macam baru ni di hutan tolang. Titi jatuh patah lah. Kemudian nak kena buat jalan baru jalan belakang antara hutan tolang ke kalau Jerlun tu. Jalan Kerasheran daripada Merdeka sampai kelar lah, daripada Mula Mada tahun 70 sampai kelar lah. Kita kena buat minitat. Maksudnya tu kerajaan BN 60 tahun lebih perintah ni, maksud kata dia berjaya deliver kepada lebih sudut infrastruktur, ekonomi, pendidikan kepada rakyat. Cuma kadang-kadang kalau tak abang orang tak tahu tu. Orang duk kata apa ni BN tak buat apa pun. Yang tu pada saya, yang tu adalah orang kata apa, bila nak pilihan raya selalunya parti-parti lawan ni akan kata macam tu lah. Nak bagi rakyat cucuh, tambah-tambah kalau dia kata lah pergi hari malam kempen tu, di jalan kampung tu ada rosak. Dia kata lah, rakyat cucuh menyalah lah kan. Dan sebab itulah saya kira antara faktor kekalahan besar BN tahun 2018 apa semua ni, 2022 sampai ke hari ni pun orang duk main sentimen benda-benda ni lah. Tapi saya nak abang betul-betul pada pandangan saya tengok daripada pengalaman yang saya lalui, cakap mudah lah. Cakap mudah. Tapi nak deliver tak boleh. Dan orang boleh tengok lah kalau kerajaan negeri yang ada selepas kekalahan BN 2018 itu Ira, adakah ianya lebih baik dari sudut infrastruktur kepada rakyat, penyampaian kerajaan yang ada pada hari ini kepada rakyat lebih baik daripada sebelum ni? Dia secara umum, kerajaan ni sebenarnya dia tak kira parti. Kerajaan itu dia kena jaga semua rakyat ni. Tapi dulu masa kita duduk di luar kerajaan, ini pembangkang, kita cakaplah cucuk perasaan rakyat. Tapi bila kita dah jadi kerajaan, baru kita tahu lagi yang dah. Cuma hari ini dia berbeza lah sebab ekonomi negara dah berbeza, pendapatan dah tinggi, apa semua. Jadi pembelanjaan untuk benda-benda ni dia pun bagi allocation bentukan yang lebih kan. Tapi tak ada lah orang kata hebat terang mana sangat kan. Dia ni cuma orang kata apa seadanya lah. Tapi hak asas masih ada. Mungkin hak kampung dapat jalan tar baru tu dia seronok lah. Dia diam lah Sat. Tapi mungkin 3-4 tahun ni dia ingat pula. Dia tak pernah habis. Jadi pada saya kerajaan BN bagi selama ni pun memang dah hebat lah. Semua itu tak dapat dinafikan lah, baik dari segi pembangunan kota raya ke bandar ke dengan kampung kan. Tapi kita di kampung ni kita masih bercakap soal-soal asas yang tak pernah kunjung padam. Terutama di Jerlun itu sebagai petani. Kebanyakan penduduk di Jerlun ni petani. Okey. Saya biasa dengar ucapan Datuk dulu, dalam satu ucapan Datuk kata antara input yang Datuk bagi kepada Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri pada ketika itu, Datuk Wakil Rakyat daripada Jerlun, ialah insentif kerajaan RM200 sementara menunggu padi masak. Saya ingat lagi ucapan Datuk bagi. Boleh Datuk hurai macam mana? Apa lagi duit traktor, duit mesin padi, subsidi dan sebagainya? Saya nak bang Batam. Saya kebetulan 2013 tu jadi ahli parlimen. Kemudian dilantik menjadi pengurusi MADA. Pengurusi MADA. MADA ni adalah jelapang padi negara. Saya buat tag word
yang kekal sampai hari ni dia tulis Mada Nadi dia lapang padi negara. Nadi. Okey. Maksudnya kita membekal lebih kurang 40% bekalan beras negara. Kita nadi ya. Dalam seluruh ni kita ada lebih, kalau Mada sekitar orang kata 100,000 hektar kedah dan perlit. Dibandingkan di seluruh negara lebih kurang 300,000 hektar. Jadi kita 1/3 kawasan padi itu adalah di Mada. Tapi kita bekalkan 43% bekalan beras negara. So kita kata nadi. So semasa menjadi pengurusi Mada ni, kita tahu Mada diwujudkan sejak tahun 70. Kita memanglah buat benang dua kali setahun kan. Dan kita tahu satu-satunya negara di dunia ni bertanya ni, di dunia yang kerajaan bagi bantuan, kalau bahasa popular ni subsidi. Masa saya jaga tu RM2,265 sehektar semusim. Merangkumi daripada benih padi, traktor, kemudian baja, segala baja pun ada macam-macam jenis baja, dia ada urea, dia ada NPK, dia ada campuran, dia ada foliar. Kemudian subsidi harga padi sampailah jadi beras lah. Kalau kita translate setiap tan padi itu sekitar RM800. Kemudian masa saya jaga Mada, harga padi kita RM1,050. RM1,050 satu tan. Kelantan 950. Di Sekincan 1,200. Jadi saya kata kat Menteri Datuk Seri Mak Zabri lah, dia masa tu dia Menteri Pertanian, Agroma Industri Asas Tani. Pasal apa harga-harga padi ni kena ada 3 grade? Mereka jawab lah kononnya macam kualiti padi, 3 kualiti lah apa semua. Saya kata bendang tetap bendang sama je. Jadi kita selesai kali Menteri Umum pelarasan harga padi seluruh negara 1,200. Tu kali pertama. Kemudian tu pelarasan harga padi. Kemudian dalam masa yang sama juga dia ada lagi insentif lain. Saya kata ialah sembang Datuk Najib, dia Perdana Menteri. Dia kata, Man, apa lagi yang kita boleh tolong petani padi ni? Dia kata macam ni. Dia tanya saya ni. Saya kata, Datuk Seri nak tolong apa? Datuk Seri saya melawak lah. Tolong apa dah kita bagi RM2,000 sampai RM800 lah setan padi kan. Dalam bentuk input pertanian. Cuma saya kata, Datuk Seri, kalau boleh kita bagi bantuan 3 bulan pertama ni daripada menabur sampai jadi menuai. Dia panggil insentif tanam tuai. Kan? Macam mana kita bagi kepada masyarakat nelayan? Masyarakat nelayan ikut zon pantai kan? Lebih kurang 300 sebulan. Sama juga BMT, bantuan musim tengkujuh untuk penurut kecil kan. Kebun kecil kita. Jadi kita macam mana kita antara ni 3 bulan ni kita bagilah 200-300. Sementara menunggu padi masak. Kan? Ayat tu kan. Alhamdulillah dia main umum di Jerlun, dia lok biak. Dia umum di sini. Dia lok biak. Belum bilang raya 2018. Panggil semua. Dan kita bagi. Tapi bila kita kalah masa tu PA 1.0 potong. Tak bagilah. Tapi hari ni Datuk Seri Anwar dah sambung balik. Alhamdulillah lah. Sebab kita tahu masyarakat petani ni, masyarakat bendang ni, dia perlukan lebih kurang 4 bulan lah kita kata. Daripada mula dia kalut turun bendang sampai jadi padi tu lebih kurang 4 bulan. Kalau padi tu dalam 3 bulan 110 hari ni tu, kata 1 hari 110 hari. Antara itulah yang menjadi masalah. Inilah punca mengapa kebergantungan kepada orang tengah tak pernah habis. Masa padi baru tabur sampai dia hijau dan dia mula nak menguning apa semua ni, nak makan. Anak nak sekolah, anak demam, bini nak beranak. Semua ni jadi kita kena ada bantuan. Dan dia umum alhamdulillah. Jadi maksud saya ialah kita bantu sampai macam tu tapi masyarakat petani kita tak sedang. Macam mana kalau depa boleh pergi berjalan dan tengok petani di Indonesia, di Thailand, di Vietnam, tak ada. Semua rengkuh sendiri. Jadi inilah antara benda-benda yang kadang-kadang bila kita kata bagi tu dia bila dah bagi terlampau banyak bagi tak bersyukur. Saya menjadi pengurusi Mada masa tu, saya banyak buat benda inisiatif yang saya kira nak melompat daripada tahap selesa biasa ni kepada benda-benda baru, penggunaan teknologi. Contoh benih padi contoh. Saya buat seed coating punya projek tu, seed coating. Seed coating
Maksudnya kita benih padi daripada ladang benih, kita bawa mai, kita proses jadi cantik semua. Kita salutkan dia dengan kimia-kimia yang tertentu yang boleh orang kata apa, the first 25 day hari bila mula tabuk sampai ke sebulan lah kita kata, dia tak kena baju apa. Baja daripada salut kulit padi itu ni dia boleh. Tapi kita buat trial, tapi bila nak main, sebab dia menyebabkan kos. Jadi syarikat yang bayar masa tu, dia nak dia pun nak minta lah kos. Dia pun kata tak boleh lah ni sebab dah masuk dalam subsidi apa benih padi apa semua kan. Jadi bajet lain panjanglah sikit cerita. Sama juga baja. Baja kita tabur 4 kali. Kita mula dengan urea, compound, lepas tu NPK dengan foliar. Kita perkenalkan SRF, slow release fertilizer. Di mana baja tu kita tabur sekali, tahan habis sampai habis mengerat. Sekali je. Jadi kita kos baja lebih kurang sama, tapi kos buruh, kos tenaga kerja ni kita save 3 kali. Itu cara nak cost saving ni. Tapi hasil tuaian cantik. Saya sendiri dah buat, masa tu saya buat benang. Saya pernah dapat 1 hektar 7 tan gunakan SRF ni. Tapi yalah, benda ni melibatkan peruntukan kerajaan apa semua, jadi panjang cerita, tak diteruskan, balik ke berasal sampai kelak lah. Dan kita ada juga buat drone. Ni orangnya yang buat drone, yang memperkenalkan penggunaan drone. Kita gunakan Madakok masa tu. Sampai kita di Tomah, Datuk, apa ni, kami ni yang duk tanggung pam kot lang kampung ni nak makan apa? Drone main buat kacau ni. Tak ada punca pendapatan lah. Tapi hari ni alhamdulillah saya bersyukur, boleh kata tak ada drone tu tak boleh buat benda lah. Dulu kita hanya guna drone ni untuk untuk kita sembur racun dengan foliar. Tapi hari ni sampai tabuk baja, tabuk benih pun pakai drone. Itulah yang kata progres, kemajuan. Sama juga satu lagi kita juga jumpa dengan Datuk Najib, tajuk ni kita gunakan program EPP 10 dengan 11 ni. Kita buat sawah berkelompok, engkia apa-apa semua, kemudian kalau ni saliran parit gila hak baru ni. Saya kata Datuk Najib, Datuk Seri, Mada ni dah 50 tahun. Masa itulah kita kata tahun 70 sampai tahun 2010 sampai 2020 dah 50 tahun. Parit gila kita daripada mula sampai kelak duk hatu juga. So, dia suruh buat kajian apa semua. Dia letakkan 2 bilion, peruntukan 2 bilion untuk naik taraf parit jari ni. Tertiary drain dia panggil. Kita mula buat 10 blok. Di Mada dia ada 128 blok. Kita buat 10 blok. Tiba-tiba kalau kerajaan kalah, dia tukar daripada projek khas EPU kepada masuk bilik RMK. Jadi dia tak selesai lah. Benda-benda tu lah. Jadi saya melihat bahawa masalah dalam Mada ni tu, dia dari segi input pertanian, kerajaan bantu. Cuma masalah pengurusan masa, timing. Saya punya prinsip, saya kata kat pegawai Mada, baja kena tunggu padi. Jangan padi tunggu baja. Maksudnya ialah saya kata 50% daripada bekalan baja awal tu mesti sampai ke kampung, ke rumah-rumah petani sebelum ayak naik. Maksudnya tu tabuk-tabuk tu baja kena ada di bangsal rumah dah. Sebelum menabuk 50% keperluan baja kena ada dah. Maksudnya ikut ni lah kata dia kata nak urea kena ada. NPK kena ada time dia. Jadi padi ni dia macam apa kata dia ada masa dia. Dia tak boleh tunggu. Bukan orang kata sembarangan baja pituk. Tak boleh, dia ada jadual dia. Ada jadual dia. So yang ni pun akan memberi kesan kepada hasil. Jadi bila baja tu lambat, bila baja sampai pun dia tak nak tabuk apa-apa. Itu dia penjual baja. Jadi ini semua ni punca kepada penurunan hasil. Saya melihat bahawa apa yang kerajaan bantu tu cukup cantik lah. Cuma timing tu penting. Tu, kan? Yang kedua, kalau kita cakap soal benih padi. Benih padi ni kita perlukan sekitar 24,000 tan di Mada. Kalau satu negara ni 80,000 tan. Benih padi sah. Tapi hari ni saya dah tengok, oleh kerana banyak sangat kuota yang diberikan kepada satu-satu syarikat, ladang benih yang didaftar pun tak tahu di mana.
Sebab itulah bila benih padi yang dibekalkan kepada petani itu tak tahu dah sama ada sah atau tak sah. Dan benih lama. Kita diberitahu, petani diberitahu, kita tak boleh guna satu-satu benih tu lebih dari 5 tahun. Sedangkan benih baru tak keluar. Ini kerja Mardi. Mardi kena buat je. Kita pun bawa pergi masa tu, pergi jumpa pengurusan kanan Madar dengan Mardi, bincang macam mana nak memperbanyakkan lagi benih-benih baru. Sebab saya pernah bawa pengurusi PPK di Siam, Thailand. Thailand ni dia ada 4 wilayah juga. Daripada Chiang Mai sampai ke Petani Yala ni. Wilayah yang tanam padi. Setiap PPK di Siam, di Thailand ni, mereka ada ladang benih masing-masing. Sepatutnya kena macam tu. Kita kena macam tu. Sebab saya kata padi ni dia kena ada tanah. Tanah ni dia ada siri tanah. Tanah ni berkaitan dengan kemasaman. Acidity tanah. Dia kena ada pH yang pH dia 7 ke 6. Adalah kan dia tak mau masam. So setiap PPK dia contoh macam Kepan PPK tanah dia lain. Dia mungkin sama dengan Jerlun. Tapi kalau belah Kodiang dia lain pula. Tapi di Thailand, di Siam, dia pak 56 pusat pengeluaran benih dah. Jadi yang tu eye opener lagi saya bawa balik bagi laporan kat menteri. Masa tu, jadi kita kena bekerja ke arah tu, memperbanyakkan lagi pusat kajian penyelidikan benih padi. Mengikut kawasan. Masa kita duduk di mana, kita memulakan buat soil profiling dia panggil. Setiap tanah ni Batam, dia ada siri tanah. Siri tanah liat pantai. Contoh, macam Jerlun Gandai ni, dia panjang tanah liat, sepanjang pantai. Sampai mungkin Pida 5. Satu siri. Pida 5 ke batas kereta api, satu siri. Batas kereta api ke bukit no, siri lain pula. Setiap siri ni, dia memerlukan kajian menyeluruh untuk kita nak formulate baja tu. Ni di Malaysia dah. Dia sama rata ya. Sama. Di Malaysia ni baja tu lah diguna di Kelantan, di Terengganu, di Perak, di Selangor. Sedangkan saya kata orang kita ni manusia pun cita rasa dia lain. Darah pun lain-lain no. Darah lain, cita rasa mulut lain. Di Kelantan depa suka nasi kabu. Terengganu depa suka kopok leko kan. Kita ni kita nyok pulut nyok kokok. Jadi sama juga dengan tanah, dan bila tanah yang bersiri berbeza, maka perlu formulir. Contoh di Madar. Perlis dengan wilayah satu, perlis dengan wilayah dua, mungkin kita akan sama. Lebih kurang kita. Kurang lah. Tapi Pendang, dia lain. Wilayah 3. Di Kota Samut, dia lain. Jadi, yang ni yang saya rasa kerajaan kena tengok lah. Yang ni kena bagi perhatian. Saya kecewa sikit, berapa lah ni harga padi dah naik. Harga padi naik 1,500. Dulu daripada 1,200 naik jadi 1,300, naik 1,500 lah ni. Insentif macam-macam. Input pertanian masih kekal. Insentif ITT tabung tu ada. Tapi hasil turun. Hasil ni turun. And then lagi satu masalah yang saya tengok, masalah saliran pengairan. Dulu kita ada buat 4 pusingan setahun. Bila dia tinggal 2 tahun. Dah 2 pusingan 1 tahun. Dia macam ni datang. Cerita sungai ni, kita kena mengurus dia. Saliran ni. Dia pasal apa tu? Ayak tak ada ke apa? Bukan. Dia tak cuci sungai. Dia maksudnya maintenance sungai, cuci kangkung buat keluar, merenerung buat keluar. Tak, Madar dia ada jadual dia tu. Ada jadual tapi dia orang potong bajet. Bajet tu tak cukup. Dulu katalah contoh 4 pusingan, dia kata kami hanya boleh pergi 2 pusingan. Tahun pertama, tahun kedua boleh tahan. Tapi dah tahun ke-5, ke-6, ke-7 kan ni. Dah jadi masalah. Jadi masalah. Sebab saya kata bila sungai tu saliran pengairan tak lancar, sungai ada mendapan. Bila mendapan, dia cangkat. Bila cangkat, ayak sungai buang lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada bendang. Ayak tak keluar. Ini semua ni punca-punca kepada apa yang sedang berlaku lah. Kemudian masalah agronomi, masalah keladi agas. Dulu mana pernah ada keladi agas. Lah di mai pula. Jadi saya keladi agas ni saya duk sembang juga dengan orang duk main merumut lah. Katanya takat semua sekali racun tak jalan. Dia memang tak ada, sebab dia keladi agas ni dia ada ubi. Dia pula jenis daun tebal. Dia racun ni dia ada satu sistemik, dia panggil sistemik dengan kontak.
Ada jenis rumput, macam rumput pahit tu, dia kontak boleh. Maksud racun jenis kontak, dia touch saja dia mati. Dia mati. Tapi yang sistemik macam lalang, kita kena pakai racun sistemik sebab dia kena daun, dia akan meredam sampai ke akar. Sampai akar dia. Tapi macam kalau dia gas ni, masalah dia punya dia punya environment persekitaran dia lain. Dia hidup dalam ayak dan tempat kering. Dia ada ubi. Kita berjenuh buah racun di atas ni, kita nampak lah dia mati, tapi perlu ubi dia hidup lagi. Ubi dia hidup. Bila dia kena ayak, dia kembang lah. Dia macam pokok kapal terbang, lagi kita pangkas lagi dia kembang. Lagi dia kembang. Jadi benda-benda ni kena tengok secara menyeluruh lah. Tapi saya kata punca ni berlaku kerana saliran pengairan tadi. Masalah saliran tadi. Bila kita kurangkan maintenance sungai, sungai dah mendapan dah berlaku, siltation. Jadi keladi ataupun kemelin tu pun dia tangkap dah di tanah, dia tak terapung pergi ke laut dah. Ini antara punca-punca lah yang saya kira kerana kita nak jimat duit, tapi kesan dia. Dan saya dimaklumkan hari ni secara umum lah 25% dah productivity hasil padi tu kurang. 25% ni besar tu. Banyak lah, memang besar. Dia senang kira, Mada boleh buat peluang 1 juta. Kita pernah sampai 1.1 juta tan setahun padi. So kalau 25%, tinggal 750 besar tu. Kita short 250,000 tan padi. Kalau kita jadi beras lebih kurang 160,000 tan beras lah. Yang ni yang beras tak pernah nampak dalam kampung ni. Ini isu dah. Jadi ada perkara-perkara yang kita boleh jimat kos. Saving lah untuk kita nak, orang kata apa, nak jimat belanja. Tapi ada benda yang tak boleh, yang kena buat. Untuk saranan kepada Mada, saya menyeru balik Mada dengan kementerian kena tengok balik root cause jadual maintenance sungai dan saliran. Dan saya juga ucap terima kasih lah kepada Datuk Seri Anwar, dia bagi balik bantuan projek saliran pengairan hak baru ni. Kan? Kena selesai. Hak ni kalau tak selesai tak boleh, sebab sawah padi ni dia punya core dia satu tanah, saliran pengairan, agronomi, baja kan, dengan benih. Ini ya. Saya masa duduk jadi di Mada tu, saya kata buat benda ni ada 3M. Satu modal. Modal ni bermaksud tak kira duit kita ke, duit kerajaan bagi subsidi ke, itu modal. Modal kena ada. Yang kedua kena ada mesin. Mesin tu teknologi lah. Drone ke, nak pakai pump ke, nak mengerat padi pakai tangan ke, nak pakai jentuai ke, ni traktor ke, itu mesin. Yang ketiga, manusia. Kan? Manusia ni yang pening. Hari ni di Mada, petani Mada dah, saya ingat 65%, berumur 60 ke atas. Anak muda tak berumur buat benda. Jadi benda-benda ni merupakan yang kena tengok secara holistik lah. Kita tak mau lah, macam saya kata, contoh macam subsidi yang kerajaan bagi dalam sektor padi ni, kalau sampai RM2,500 sehektar, kita berapa bilion kita duk bagi. Tapi hasil tak ada. Hasil dia kurang. Sebab tu petani duk mengeluh. Petani duk kira nak suruh penaik harga padi lah. Dulu masa 1,200 dia pun dapat 2 tan serlong. 5-6, kita pernah dapat rekod 6.25 tan sehektar. Boleh dong. Sebab kos masa tu tak naik. Tapi hari ni harga padi 1,500, hasil 1.5, lebih kurang sama. Pendapatan tu sama dengan dulu. Tetapi kos mengurus benang ni dah meningkat. Semakin tinggi. Ini dia punya net income dia tu tak cukup. Tak cukup lah. Jadi kalau bos 1,800 pun tak cukup. Tapi kita kena tengok pula harga beras. Kita taklah boleh tengok padi semata-mata. Harga beras nak tengok, kalau harga beras pun tu nak imbang kan. Jadi semua ni benda yang mencabar lah, bukan mudah lah. Tapi pada saya, kerajaan kena tengok secara menyeluruh supaya tidak ada pembaziran. Subsidi yang diberikan itu mesti sampai dan diguna pakai tepat. Contoh baja, kalau hentak baja lambat tak ada guna, tak boleh guna lah. Kalau guna pun tak jalan, sebab dia macam kita manusia. Saya kata analogi saya buat, kita bangun pagi nak kena makan pukul 7, pukul 8. Lepas tu tengah hari nak makan pukul 12, pukul 4 petang nak makan minum petang, malam nak makan malam.
Tapi kalau kita miss pukul 8 makan pagi, tak apa. Tak apa lagi. Sebab kita puasa, kita biasa puasa kan. Kita boleh kata breakfast hari ni bukan pukul 8 tapi pukul 11. Okey. Sekali. Tapi kalau hari-hari dia masuk angin. Dia jadi gastrik. Faham? Sama lah dengan padi. Padi kalau umur 25 tahun dia nak kena 25 bulan, 20 hari dia nak kena makan urea. Dia kena bagi urea. Kalau umur 60 tak pakai urea dah, dia pakai NPK dengan compound, dia lain dah. Jadi semua ni nak kena tengok lah. Dan saya rasa satu lagi punca bila berlakunya COVID tahun 2021, 19-20-21 tu, masa tu yang menjadikan industri padi ni berselerak. Input baja daripada luar tak boleh main. Dia adalah gangguan masa tapi COVID. Yang tu dah lama berlaku. Patutnya kita boleh balik asal lah. Selesai lah. Kan? Boleh balik asal lah. Jadi saya nak minta kepada kerajaan, Kementerian Pertanian, Berhad kita duduk balik, panggil semua yang terlibat ni, agensi ke, tani ke apa ke, tengok elok nyuruh. Tidak. Tok, dari sudut federal government ni Tok, kita kan ada hari ni di Kedah ni kita ada federal government dengan state. So saya nampak dari sudut federal government ni bagi kepada petani ni saya ingat dah mencukupi. Apa peranan state government pula Tok, kalau Datuk boleh suara? Saya pun pernah duduk dengar kan, contoh macam Tuan Kedah kata tak apalah kalau kawasan Mada ni Mada jaga, Mada ni federal. Tapi di Kedah ni pun ada juga lebih kurang 50,000 hektar tanah di luar kawasan Mada. Belah Sik, belah Merbuk, belah luar Mada lah. Luar Mada. Yang ni di bawah Jabatan Pertanian Negeri kan. Hak ni pun patutnya Menteri Besar kena tengok lah. Kena tengok. Jangan duduk sembang, duduk kacau, dah kata kami tak boleh kacau Mada pun. Dia tak apalah hak Mada ni. Kita memang kena faham Batam, dia di bawah konsep federalisme. Federalism. Kerajaan pusat, kerajaan negeri. Dua kerajaan ni mesti saling bekerjasama supaya pemegang taruh ni, rakyat ni dapat faedah. Tapi kalau ada pertembungan dia tak cantik lah. Kemudian dia kena ada saling menghormati, dan dalam pengurusan kerajaan Malaysia pun federalisme ni dia ada peruntukan-peruntukan wajib yang kerajaan federal kena bagi kat negeri. Contoh duit kepala, duit maris, ni kan. Ni wajib bagi. Tapi hak lain-lain, contoh kalau projek-projek pembangunan baru apa ni, semua kena ada permohonan dan diluluhkan di parlimen lah. Di bawah bajet ni, macam contoh bulan 10 ni. Jadi benda ni bukan ambil masa, contoh ambil masa nak buat lusa ni kita boleh minta, bukan lagu tu. Dia kena 5-6 tahun ke depan. Sebab itulah kerajaan Malaysia dia ada baru ni membentangkan rancangan Malaysia ke-13. 5 tahun lagi ni dah kita dah kena summit lah. Cumanya ialah kelebihan kerajaan pusat ni, dia yang jaga kantung negara. Hasil mahsul kutipan cukai dia tahu, dan dia memang ada lebihan-lebihan tertentu yang dia boleh bagi kepada mana-mana negeri yang dia suka nak bagi. Tapi nak bagi pun tentulah dia bagi negeri yang tak cempeluam ni. Kalau hak cempeluam ni, dia bukan tak kesian. Dia kesian kat Kedah, rakyat Kedah pun bayar cukai juga. Tapi kalau kita celupar, kita tak hormat, jadi dia tak keutamaan di bawah lah. Dia tak letak nombor 1 lah. Betul lah di Kedah ni Batam. Kalau Batam tengok ni semenjak 2 ni 5-6 tahun ke belakang ni, kita tak nampak projek-projek berimpak besar di Kedah ni. Sebab ni lah, kecuali di Kulim High-Tech. Saya celah sikit tu. Dalam sidang Dewan, katanya pelaburan masuk ke Kedah ni lebih daripada 100 bilion. Kan? So saya nampak satu impak memberi satu kesan ekonomi yang cukup besar kepada kantung kewangan negeri Kedah. Yang saya nak relate dengan harga padi. Contoh soalan bodoh daripada saya lah tu. Federal government dah bagi daripada 1,200 naik kepada 1,500. Apa peranan kerajaan negeri yang hari ini telah buat satu statement bahawa kerajaan negeri hari ini tak ada masalah, kan? Kita ada pelaburan yang besar, yang banyak masuk, sudah tentu kewangan pun kuat. So membantu juga petani. Kalau petani minta kepada RM2,000, state government subsidi kepada RM500, federal bagi RM1,500, state bagi tambah lagi sikit, 500 ke 300, petani happy lah yang tu, kan?
Betul tak Tok kalau lagu tu? Boleh buat ke? Kalau dia macam ni betul. Kalau kita ni kebetulan Kedah ni dari segi sejarah pun dalam peta negara pun dia kata negeri pertanian. Kan negeri pertanian. Dan negeri pertanian ni selalunya dikaitkan golongan marhain. Alright. Yang tak bayar cukai. So Kedah ni dia sebenarnya cukai yang kerajaan Kedah hasilkan tak banyak mana sangat. Tak macam Selangor, tak macam Johor. Sebab dia tak ada kata industri baru. Kecuali di Kulim High-Tech. Kulim High-Tech dia lain. Yang tu bukan semata-mata kerajaan negeri. Kerajaan negeri sedia tanah. Kemudian pecah tanah, buat lot-lot, jual tanah macam tu, fikir-fikir buat. Tapi pelabur-pelabur yang main tu bukan kerana kerajaan negeri yang pi lobby. Yang ni dibawa oleh Maida. Sebab tu saya kata kerjasama tu. Sebab tu macam Maida dia pun nak pergi luar negara. Misi pelaburan. Dia dah tahu dah segmen apa, segmen elektronik, segmen pembuatan, segmen heavy industry ke apa, dia dah ada. Jadi dia akan terletak. Contoh macam high-tech ni, kalau wafer fabrication ke, chip ke apa, dia akan cuba sebab sedia mungkin tak main Kulim High-Tech. Jadi bila dia pergi bertemu dengan misi pelabur di luar negara, Amerika ke, Jerman ke mana ke, dia akan jual benda ni. Okey, kalau sektor chip atau wafer, kami ada tanah di Kulim High-Tech. Jadi Kedah ni, kerajaan negeri ni, dia macam tumpang tui. Naik bahekon saja. Kan? Bukan kerana asak dia pergi lobby dah. Tapi ada exco pelaburan tu sepatutnya dia boleh lah. Kalau sepatutnya contoh, Kulim High-Tech tu dah ada. Itu dah sedia ada. Pasal sampai pasal 45 dah. Patutnya kerajaan negeri memperkembangkan lagi di Kota Bukit Kayu Hitam. Kan, apa dah jadi dengan Loyang Burung? Tak ada apa, cakap sembang tu lah kan. Apa Rabu City pun, mana ada City pun kan. Jadi patutnya kerajaan negeri bekerjasama rapat melalui exco pelaburan, exco industri apalah. Pergilah dekat Maida bagi kerap sikit. Baru kita boleh gamit benda-benda baru. Sebab tu Kedah ni hari ni, kalau dari segi federal budget sendiri pun, kita tak ada ni contohnya saya di Jerulun Jalan Putra. Daripada tahun 2017 kita dah lalui ni bajet ni adalah Datuk Najib punya masa ni. Tapi lobat tu lah. Tapi bila benda ni lambat, sampai hari ni dah 20-25 pun tak siap-siap. Jalan baru lagi mana ada? Bila jalan baru tak ada, ataupun paik ayak ke sekolah ke apa tak ada, hak baru-baru ni, kontraktor baru tak dapat bisnes. Bila kontraktor baru tak ada bisnes, jadi tak ada apa. Sebab tu orang Kedah jadi duk alit itu je. Patutnya dia kena cipta lagi benda-benda, dan sebab tu kena ada harmonis antara pejabat menteri besar dengan pejabat Perdana Menteri dengan kementerian-kementerian yang tertentu ni. Kita bawa api ni dah kami macam dengan ni, kami macam dengan ni, kami macam dengan. Tapi kalaulah kita tu elok, kita pun tak cakap pelik-pelik kat orang, tak mengata sampai kata pelik-pelik. Walaupun parti berbeza. Itu tak ada hal. Itu konsep federalism, dia bukan kira antara parti, bukan IKR ke perpaduan dengan PAS apa dah. Dia kerajaan. Tapi kalau ketua kerajaan tu pun duk cakap merapu sikit, jadi payahlah. Dan lepas tu yang kedua, pelaburan melalui swasta. Tak ada. Nak ada swasta habis sangat nak buat rumah. Rumah pun tak terjual lah. Sebab kita punya disposable income rakyat Kedah tak banyak. Dah semakin ni. Jadi ini benda-benda yang saya kira rakyat kena tengok balik lah nak pilih kerajaan pun kan. Maksudnya sembang bila derah macam mana pun, kebergantungan kita sebagai state government ni juga perlu kepada federal government. Wajib. Tak boleh lari. Nak sembang kemas apa pun. Macam contoh ni projek ayak LRA kan. Logi lautan ayak. Yang tu Datuk Najib bagi dulu lama dah nak wakil kita. Tapi sampai kelar tak siap. Sebab yang mengurus tadbir tajuk projek ni adalah kerajaan ni. Jadi benda-benda ni lah yang saya kira yang saya kata tak elok lah. Patutnya benda tu dah disiapkan, kemudian minta baru. Ini contoh macam jalan pantai. Kalau kata Kuala Kedah, Kuala Sanglang. Lama dah atas tu ada tapi tak jalan juga. Jadi inilah isu-isu yang saya kira rakyat Kedah kena tengok menyeluruh lah kan. Letakkan sentimen kat tepi. Kaji tengok. Buat secara objektif. Kaji kan. Siapa yang boleh manage demi faedah bersama. Baik. So, sikit lagi di Jerulun ni tu, dia juga bukan sekadar ada pesawah padi. Dia juga ada nelayan.
apa perkembangan nelayan kita tu? Ada pelabuhan baru ke, ada tempat jeti baru ke, sumbangan-sumbangan baru ke? Saya kalau Jerlun ni kita ada 4 kola. Kola Jerlun, Kola Tunjang, Kola Tepan, Kola Sanglang. 4 kola. 4 kola. Okey. Dan hari ni masyarakat nelayan ni rata-rata lah daripada Tanjung Dawai sampai ke Sekolah Sanglang ni semua bergantung kepada kerajaan pusat je. Okey. Duit bantuan bulanan apa semua ni kan. Macam jeti pun di Jerlun ni tak ada baru lah. Dan projek hakisan pantai ni semua ni ada berkait dengan nelayan lah. Punya perkembangan nelayan. Contoh tanah-tanah tol, tanah-tanah yang tak bergeran. Lepas tu kalau boleh patutnya kerajaan negeri lah tengok. Okey. Kan? Nak meningkat taraf hidup. Jadi tapi bila kerjasama tak berapa cantik ni, jadi rakyatlah yang sengsara. Yang sengsara. Kan? Dia macam, jelah kita faham LKM dia ada bantuan pukat ke apa, bot baru ke apa, yang tu federal punya lah. Jadi apa nama, tapi tak apa kalaupun federal pun, kalau kerjasama negeri dengan pusat tu elok, baik. Rakyat nelayan, masyarakat nelayan kan dapatlah faedah. Kan? Tapi banyaklah benda-benda lain kalau macam contohnya macam mana kerajaan negeri boleh bantu untuk mencipta peluang perniagaan. Macam mana nak buat industri belacan ke contohlah, hak paling mudah ni. Kan? Tak ada. Kan? Jadi benda-benda ni lah dia kena tengok. Tapi ucapan Datuk Seri Menteri Besar Kedah dalam satu ucapan yang saya tengok daripada viral dalam TikTok ni, di Sanglang ni tu, Kuala Sanglang ni akan diwujudkan satu pelabuhan baru, Sanglang. Saya nak kata apa perkembangan dia tu? Cerita dia macam ni, Betam. Idea asal mewujudkan pelabuhan Kuala Sanglang adalah zaman kita merintah. Dulu ni. Saya pun terlibat. Saya pun di Malam Menteri Kewangan masa tu, Datuk Haji Ketaman, you tengok saat ni SBEZ. Special Border Economic Zone. Tan Sri Syed Mokhtar ada 6,000 hektar dan 6,000 ekar tanah. PKNK ada lebih kurang 5,000. Macam mana kita nak bangunkan kawasan sempadan antara negara. Bukit Kayu Hitam dengan Danau. Kemudian kita cadangkan buat pelabuhan darat, dry port. Adalah macam-macam lah. Masa tu ingat kita buat bengkel ke tu? Ada, kita buat. Lepas tu dia macam mana kita nak optimizekan penggunaan rail kereta api ni, double track ni, daripada Padang Besar sampai ke tak tahu lah Port Kelang mana kan. Nak bawa barang-barang ni pakai rail ke Penang, ke Port Kelang dengan cepat. Timbullah idea masa tu kita nak buat pelabuhan Kuala Sanglang tu untuk memendekkan perjalanan kapal dagang dari timur, China, Korea, Jepun apa semua ke Europe dan ke Asia Barat. Sebab depa nak kena lalu ni, kita fikir kita membuat pelabuhan laut dalam di Kuala Sanglang itu, buat rail track pi ke Port Diang, ke Bukit Kayu Hitam, pi ke Songkla. Masa tu dia punya masa tu idea. Saya pi meeting dengan kerajaan Siam, bawa Datuk Zaini Arwah. Idea tu masa tu, tapi yalah takdir Tuhan kita kalah. Tambahlah Datuk Seri Menteri Besar nak umum tu biasalah. Dia pun nak carry on ni, bawalah. Tapi benda ni dia melibatkan kerajaan pusat dan pelabur swasta. Kalau di Songkla sana, di Siam, memang kerajaan Thailand dengan syarikat Cina dah buat. Cuma kita nak upgrade rail track daripada Songkla ke Hat Nyai, ke Bukit Kayu Hitam atau ke Padang Besar. Yang tu kemudian nak ke Kuala Sanglang untuk memendekkan perjalanan kapal-kapal dagang ni, boleh turun di Kuala Sanglang, bawa naik kereta api ke Songkla, pendek lah. Jadi dia boleh save 5-6 hari perjalanan. Tu idea asal yang di bawah masa tu kita ASEAN ni lah. Nanti punya ni lah. Jadi semua tu adalah sejarah. Namun saya tetaplah sebagai rakyat Kedah ni, saya nak juga lah, dan kita orang dulu kita nak lah Kuala Sanglang tu menjadi pelabuhan. Tapi bukanlah takat umum biasa-biasa je. Kalau takat umum nama tu nak kono-kono idea asal kita kita pun tak apalah kan. Saya pun minta Menteri Besar suruh buat lebih cepat lah. Supaya kita ni rakyat di Kuala Sanglang, di Jerlun pun dapat semua tempiah. Tu. Cumanya saya nak tanya tu, kot lah ada pengetahuan di dalam pengetahuan tu. Ada tak unsur-unsur sabotaj daripada
federal government ni kepada state government ni soal-soal pembangunan. Ada saya duk tengok-tengok komen ni lah tu. Ada ni apa kerajaan pusat ni sabotaj, menteri sabotaj, katanya tak bagilah. Dia itu adalah komen-komen yang tak objektif, yang berniat tak elok. Pada saya lah, sebab dalam konsep federalism tadi, cuma kita di negeri dengan pusat mesti in tandem. In tandem. Apa dia cadangan kerajaan negeri yang bawa pergi ke pusat yang dia kata tak Bible? Kenalah Bible. Contoh nak buat macam airport. Airport ni mengarut, dia memang tak Bible. Jadi kerajaan pusat tengok memang kita dari dulu pun kita kata tak Bible, jadi kita tak layan pun. Sebab mana mungkin nak bina kata 2-3 bilion punya airport, kononnya pakai swasta. Swasta tu dia nak balas tanah dengan nak buat bangunan, lepas tu operasi airport kita yang kena handle. Ya. Mana ada tak Bible lah, pendek cerita tak feasible dan Bible. Lepas tu satu airport ni, jalan ke airport ni, highway ni apa nak buat pula? Dia 3-4 bilion pula. Sebab tu dia tak Bible. Tapi oleh kerana nak canang, nak ambil Myanmar, lepas tu bila tak jadi nak kata orang sabotaj. Bukan, sebab dari asal pun tak masuk akal cadangan tu. Jadi tak salah orang kita nak memperbodohkan rakyat ni, kononnya kita nak buat tapi mereka tak sokong. Yalah, bagilah cadangan hak yang Bible. Yang ni kan contoh buat jalan Kuala Sanglang ke Kuala Kedah, Kuala Kedah Kuala Sanglang kan. Macam Kuala Perlis, Kuala Sanglang, Kuala Perlis tu. Jalan tu sudah lah dulu, tak payahlah fikir tinggi-tinggi sangat kan. Betul lah tu, saya duk tengok. Ni contoh lagi tu jalan Batam daripada Pantai Johor ke Hutan Kampung. Lama dah dulu dah ni kan, tapi tak jalan juga. Jadi bukan soal sabotaj, soal keutamaan. Jadi kerajaan negeri pun kalau nak cadang, biarlah benda yang masuk kita apa ni lah sikit kan. Yang memberi faedah jangka panjang buat contoh kan. Ya. Macam contoh kita nak buat Parit Gila ni. Parit Gila ni dia memberi pulangan jangka panjang. Kena buat. Yang ni wajib buat. Wajib. Keutamaan. Dia tak glamour. Parit Gila glamour apa kan? Iyalah. Tak glamour tapi kena buat. Tak boleh naik nama apa pun macam kan? Umum Pelabuhan Sanglang ni. Jadi sama juga kalau kata kerajaan negeri, dia boleh cadangkan kepada kerajaan pusat macam mana kita nak meningkatkan lagi hasil padi luak kawasan Madak. Hak tu dah depa jaga. Ya. Buatlah cadangan proper. Tidak. Cuba benda-benda tu sepatutnya ni je. Dan yalah kalau kerajaan negeri ni, hak mana yang kita boleh buat contoh sukan. Sukan Kedah apa yang kita nak bangga ni tak ada pun. Bola dah hancur. Atletik tak ada. Sepak takraw tak ada. Jadi tak ada. Semua tak ada. Hak tu sebenarnya benda tu realistik yang boleh dibuat dan orang kata apa boleh dituai dengan cepat hasil. Sebab kemajuan sesebuah negeri juga diukur dari segi kemajuan bidang sukan. Satu kriteria kan. Jadi benda-benda ni kita janganlah buat benda yang sampai orang kata apa tak terbuat tapi kita cakap nak buat, tapi bila orang tak jadi buat untuk kita sabotaj. Tak betul ya kan? Ya. Okey tu. Alright, saya ingat kita masuk kepada satu orang kata apa sembang kita ni. Kita sembang dengan masyarakat, kita sembang soal peranan kerajaan federal kepada masyarakat, sumbangan yang cukup besar dah kepada masyarakat. Tu dalam pada masa yang sama kita ni Datuk politician. Wadah Datuk melalui politik ni dalam parti UMNO. So kita sembang sikit berkenaan dengan politik tu. Politik UMNO kita ni terutamanya dalam Negeri Kedah, di tempat Datuk sendiri selepas kekalahan kita 2018. Apakah Datuk masih lagi menaruh harapan kepada rakyat untuk bersama-sama dengan parti UMNO itu? Ya. Saya melihat seteruskan. Ya. Kerana saya lihat semakin hari semakin kita nampak sokongan rakyat ni kepada parti UMNO ni dilihat agak merosot dengan perkembangan ataupun isu-isu terbaru dalam parti sendiri. Adakah benar-benar dianya merosot ataupun orang cerita saja merosot tapi kita tak ada pun yang merosot ni, cuma kita memang kita mengaku kita kalah pilihan raya, tetapi kita yakin
Datuk yakin kita mampu untuk bangkit kembali? Pertama sekali, Batan, dalam berpolitik dan kerajaan, politik dan kerajaan ni dia saling berkait. Kita kena ingat bahawa satu kelompok parti, contohlah macam UMNO, BN ni, dia ada UMNO, BN dan komponennya ada 30% sokongan. Ahli dia lah. Ahli. Yang berparti ni tak kira dia UMNO ke, dia PKR ke apa, duduk satu kumpulan. Sebelah sana PN pun dia pun ada 30%. Tapi di tengah ni kelompok yang tak berparti, sama ada dia peniaga ke, pendewa awam ke, siapa ke, tak ada parti, 40%. Dia pun inilah yang akan menentukan swing belah mana, belah sana, belah sini. Tapi dia orang nak, kalau nak swing pun dia nak tengok juga parti itu mampu atau tidak mengurus tadbir negara ataupun negeri. Jadi hari ini kebetulan dia bermula daripada 2018 sampailah 2022, 2023 ni pun mereka masih pergi belah sana. Atas sebab-sebab mungkin mereka ada alasan mereka silah, mungkin terasuk dengan apa dakwah dan sebagainya lah. Berbalik kepada soalan sahabat Tam, sama ada parti UMNO ni masih relevan atau tidak. Setakat yang saya tahu di Jerlun kita ni, mungkin seluruh Kedah juga tidak ada satu cawangan UMNO pun terkubur. Dikuburkan cawangan itu diganti dengan... Ada apa cawangan tu dalam Jerlun ni? Saya ada 160. 160 tak ada pun yang terkubur? Dia tak terkubur. Tak ada terkubur, maksudnya dia tutup cawangan UMNO, dia ganti parti lain. Kan? Itu memang pada saya, dan mesyuarat kita pun dari segi kehadiran ahli bertambah. Berlangsung macam biasa. Berlangsung berjalan macam biasa, dan kehadiran pun bertambah. Maksudnya ialah orang masih menaruh harapan dengan UMNO. Dan pada yang 40% rakyat ni tadi ni, di tengah ni pula, saya kira mereka boleh membandingkan antara apa yang pernah mereka lalui semasa UMNO BN merintah dengan apa yang sedang lalui sekarang. Jadi kita harapkan di samping kita sendiri dalam UMNO nak kena perbetul rumah tangga kita, kita harapkan kita dapat meyakinkan golongan ini supaya balik kepada kita. Dan saya, hati kecil saya kata, saya yakin ada ruang, kan. Tapi bukan mudah sebab hari ini kita dengan dengan sumber yang pun tak mencukupi dan sebagainya. Jadi kita perlu orang kata bekerja kuat lagi. Tapi pada ahli-ahli UMNO saya kira mereka masih utuh. Cuma hari ini apabila golongan muda 18 tahun ni diberikan peluang untuk hak untuk mengundi, mereka ini masalah mereka ialah mereka tidak faham dari sudut urusan pentadbiran politik dan sebagainya. Jadi mereka ada kuasa. Yang inilah kita nak kena fokus bagi mereka faham melalui pendekatan engagement yang menarik lah, dengan yang menarik perhatian mereka dengan generasi muda. Kan. Setakatlah macam mana tu peranan kepimpinan di peringkat UMNO sama ada negeri maupun bahagian memberi peluang kepada generasi muda untuk sama-sama dalam konteks bersama-sama dengan UMNO. Saya kalau dalam konteks Jerlun lah, bahagian Jerlun ni sendiri, saya banyak anak-anak muda yang berkelulusan dan duduk di dalam AJK bahagian dan AJK Pemuda Puteri apa semua ni. Ini kita bagi ruang dan peluang lah. Tapi tak cukup sebab ramai lagi yang daripada kalangan 40% di atas pagar tu yang tak berpolitik. Tak ke mana. Mereka mungkin lebih menumpu kepada maklumat-maklumat yang mereka dapat daripada media sosial. Yang ni nak kena tengok lah. Tu UMNO ni dia base dia kepada members of party. Membership drive. Kemudian apa pandangan Datuk ataupun saranan kepada anak-anak muda yang nak masuk UMNO ni? Contohnya kalau dia masuk, aku nak jadi ketua boleh ya? Kan? Sebab kita ni nak boleh jadi ketua bahagian ni, dia melalui satu proses yang panjang. Dia nak boleh lepas pergi di situ tu. Kan? Tak semestinya kita, hang jadi engineer, hamai hang jadi ketua. Bukan lagu tu UMNO. Macam mana pandangan Datuk? Dia memanglah sebab kita membership driven base. Kita nak jadi ketua kan, dia kena ada selalu susur galur dia, maksudnya tata caranya di peringkat sayap, di peringkat cawangan, wakil kebahagiaan, sampailah ke atas. Dia ada sistem-sistem pemilihan dan sebagainya lah. Jadi sebab tu di awal perbualan tadi saya kata kita perlukan komitmen istiqamah yang mendalam, yang cukup ni. Kita kena buktikan dulu kemampuan kita. Kalau mungkinlah, kecuali kita ni kaya-kaya sangat, orang tahu orang angkat main tak, hang jadi ketua tu lain lah. Kita mampu duit. Tapi
Tapi kalau biasa-biasa ni dia bukan lagu tu dalam UMNO. Tapi saya juga menggesarlah kepada kepimpinan UMNO sedia ada ni di semua peringkat lah untuk membuka peluang kepada anak muda ni. Kan? Kita kena ada perlatihan yang cukup semua. Dan soal nak kerat hang masuk dah bukan saya di Jerlun tak ada. Saya yakin dan saya memang buat daripada dulu saya tak nak kawan. Di tempat-tempat lain pun sama tu. Saya seru kepada tempat lain pun bagi peluang sehabis luas kepada geng-geng ni yang berminat ni kan. Sebab dia politik ni bukan semua orang boleh masuk politik. Dia nak kena minat, kesungguhan, menjiwai baru dia boleh buat. Kalau tidak dia jadi masalah. Kan? Tapi kena kesabaran yang tinggi, dia punya jerih perih tu tinggi kan. Jadi kalau kita ada bakat, kita ada kesungguhan, kita ada minat, kita kena ikut saluran yang betul. Kita naik lah. Memang dalam politik ni sering diuji tau. Memang benar pun. Tok, satu lagi, kita ni berdepan dalam politik Malaysia ni tu, kita antara dua parti yang besar. Satu UMNO, satu PAS. Kan? So pertembungan berlaku dalam pemikiran orang. Contohnya pertembungan ni berlaku kalau masuk UMNO ni dia sekular tu. Kalau masuk PAS ni dia Islam. So Datuk saya tahu mempunyai asas-asas keislaman yang cukup tinggi daripada arwah dulu. Dan Tok boleh terang sikit jelas ni, UMNO ni bukan sekular. UMNO ni parti, PAS pun parti. Boleh Datuk? Betul lah. Memang saya setuju dengan Batam. Nama parti UMNO ke PAS itu sebagai satu wadah. Kan? Cuma masalahnya ialah macam mana orang mengambil kesempatan mengeksploitasi nama parti itu. Kononnya nak kait dengan agama dan sedangkan apa yang UMNO buat selama ni semua tu dituntut oleh agama Islam. Baik dari segi pembangunan infrastruktur ke, sosial ke, ekonomi ke, semua tu Islam nak rakyatnya, umatnya berjaya. Kan? Jadi bukanlah kata masa dulu-dulu kalau kita pernah dengar ada tomahan kononnya orang kata masuk PAS undi 7 kali masuk syurga. Itu semua mengarut. Itu bukan dia macam tu kan. Jadi janganlah pula kata masuk Islam ni sekular. Apa yang sekularnya kita pun mengucap sama juga. Kita Kaabah yang sama, sembahyang pun sama, semua sama apa. Kiblat sama, cuma syahadah sama. Kita tak pernah menggunakan agama untuk politik. Tapi kita gunakan politik untuk menaikkan syiar Islam. Yang tu, itu beza kita UMNO dengan PAS ni. Dalam UMNO pun ada politik. Politik Islam tu. Ada, memang ada. Dan kita pun duk cerita maqasid syariah apa semua. Itulah kita duk buat. Kan? Cuma orang kata apa, kadang-kadang rakyat ni dia terpesong dengan da'iyah tomahan ni kan. Hasutan. Jadi yang ni yang kita sedih lah. Dan saya yakin, saya percaya rakyat lah dah cerdik kan. Tak payahlah dipesong-pesongkan macam tu sampai keluar kalimat-kalimat yang kata apa, yang kadang-kadang boleh memecahkan akidah. Merosakkan akidah. Tak betul ya. So tu peranan UMNO ni sejak jadi kerajaan dulu 1957 kita merdeka. Kemudian saya ingat lagi ucapan Tunku Abdul Rahman yang pertama, ianya untuk memberi pendidikan kepada rakyat. Untuk nak bagi rakyat ni pandai, rakyat ni bijak memikir. Rakyat boleh buat seruan ekonomi yang kuat untuk membangunkan negara. Tapi fokus pertamanya berkenaan dengan pendidikan. Sebab kita tengok daripada dulu sampai ke hari ini, bajet dalam Kementerian Pendidikan ni dia tak pernah kurang. Dia senantiasa bertambah. So projek untuk memandaikan rakyat ni berlaku daripada dulu sampai hari ini. So tu boleh tambah sikit peranan kerajaan UMNO ni tu. Kalau saya sebut terus lah, UMNO ni adakah dianya gagal untuk memberi pendidikan kepada anak muda, kepada orang Melayu, kepada masyarakat dalam negara kita? Dia tambah kalau kita tengok balik, kita baru merdeka lebih kurang 68 tahun, 70 tahun lagi. 70 tahun lah. Sedangkan banyak negara-negara lain di luar sana, Indonesia ke apa, malah lebih lama. India ke, Pakistan ke, seangkatan kan. Cuma kelebihan Malaysia ialah daripada dulu sampai ke hari ini, setiap tahun kerajaan meletakkan bajet untuk Kementerian Pelajaran Pendidikan ni nombor satu. Dari dulu. Dan bersesuai dengan era kita ni. Lah ni dah orang cakap pasal AI dengan segala internet ni ni. Kita dah mendahului. Sebab modal ataupun sumber manusia itu menjadi modal utama ke pembangunan negara. Sebab itu kita betuah
kita sedarkan dasar pendidikan kebangsaan. Nak kita wujudkan pelbagai agensi yang menjaga kepentingan sektor pelajaran ni. Dulu kalau zaman saya mengaji ada 6 universiti, hari ni dah ada 23 universiti awam. Maksudnya keutamaan tu adalah untuk bagi rakyat kita celik dan cerdik supaya kita dapat berlumba. Dan terbukti macam kita dapat rakyat Kedah hari ini bangga dengan adanya kuliah high-tech daripada tahun 80-an dulu zaman Tan Sri Osmaro. Kita ciptakan kawasan perindustrian high-tech tu, dan ternyata hari ini ramai rakyat Kedah yang keluar pelbagai lulusan TVET universiti berbelah semua ni masuk dapat bekerja. Inilah orang kata apa yang cantiknya, hebatnya kerajaan UMNO BN tu, yang meletakkan pelajaran sebagai nombor wahid, nombor satu. Dan kita pun hari ni kita tak ketinggalan jauh dengan negara luar. Kita pun kalau jadi orang kata kita pergi luar negara, kita boleh bersaing, kita boleh bangga. Kita boleh sebut kita orang Malaysia. Jika dibandingkan negara-negara seangkatan dalam sekeliling ASEAN lah kita kata kan. Jadi ini yang mungkin orang tak, dan kemudahan yang kerajaan bagi dari sektor pelajaran ni, mana ada negara bagi buku free, buku teks free ni daripada berapa puluh tahun dah ni. Semua dah jadi gratis, semua dah dapat. Tak kira dulu dia bagi ikut kumpulan B40 lah konon-konon, tapi dah semua kan? Semua dapat. Jadi yang ini patut rakyat Malaysia sedar bahawa peranan yang dimainkan, dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan itu amat penting untuk kemajuan sesebuah negara. Cuma hari ini sedih kita, mungkin ramai juga yang cerdik pandai, yang keluar negara ke, mengaji dalam negara ke, berjaya dalam hidup, tapi terlupa kata rupanya yang ni adalah bantuan-bantuan yang dibuat oleh kerajaan. Malahan macam-macam lah sebab dah pandai kan. Tapi bila mereka tolak apa yang terjadi sebelum ni, yang dibuat sebelum ni, tengoklah hari ni kok mana pula kan. Ini benda-benda yang saya kira, yang saya kata dalam golongan 40% atas pagang yang ni, yang jadi cerik pandai duduk di taman apa semua ni, yang ialah ada akses internet apa semua ni, yang ni mereka ni kena suluh dan kena tengok lah kan. Dan kita pun sedar lah sebagai parti yang dinamik, sebagai orang utama, kita pun kita tak lepas dari masalah. Tapi kita kena, janganlah orang kata jadikan satu-satu benda tu kononnya itulah punca segala-galanya. Sedangkan bukti yang kita buat sebelum ini bukan hanya bidang sektor, pelbagai bidang. Cakaplah bidang apa, semua kita duduk di atas. Dan hari ini kerajaan sedia ada ni pun, ni dengan dasar-dasar baru, contoh ni mulai pada hari ni nak dapat minyak subsidi RM1.99 semua ni pun, ini pun satu benda yang bukan mudah nak dibuat. Bukan mudah. Dan pelbagai lah bantuan semua. Jadi benda ni tidak akan boleh berterusan sekiranya rakyat tak menyokong. Kita 5 tahun sekali mengadap rakyat, 5 tahun sekali mengadap rakyat. Kalau rakyat tak sokong, tapi janganlah terpesona dengan konon-konon kami boleh buat itu, kami boleh buat ini. Bila dah jadi kerajaan tak boleh nak buat. Kan? Lepas tu kita nak serah pada takdir. Tak boleh lah macam tu. Tok, sikit pesanan kepada masyarakat lah Tok. Pesanan ni kita diberi pendidikan dan saya tahu rata-rata rakyat kita dah mengaji dan kita mempunyai otak kita sendiri. Janganlah kita pajak otak kita ni kepada orang untuk tolong fikir dekat kita. So seranan Datuk. Yalah, sama lah. Saya melihat bahawa sebab tu saya daripada awal dalam perbualan ni kita kata Allah Ta'ala bagi 2 akal. Akal waras di depan, akal nurani di belakang, conscience. Setiap apa yang kita buat tu kita kena, jangan kita terpengaruh dengan dakyah. Kita boleh baca, kita boleh dengar, tapi pertimbangan membuat keputusan tu duduk kat kita. Sebelum kita nak buat satu keputusan tu, kita kena tengok implikasinya. Kita jangan fikir jangka pendek. Kita mungkin macam saya ni dah 60-an ni kan nak berapa hari lagi. Tapi ke depan, masyarakat di depan, dan kita tak lepas daripada oleh kerana negara yang bermajmuk ni, rakyat yang bermajmuk, kita tak terlepas daripada bercakap soal-soal berkaitan dengan suku, kaum, bangsa, agama ni. Kan? Jadi peranan kita sebagai rakyat yang telah diberi peluang belajar dengan luas, yang tak ada had dah hari ni, sebab semua ilmu ada di ujung jari. Jadi kita kena guna akal waras dengan akal nurani ni begitu. Kita kena timbang. Jangan kita tersalah memilih ke, kita tersalah buat keputusan. Akhirnya kita topak jari. Inilah pada saya yang perlu dipikirkan secara orang kata apa, secara menyeluruh, secara bil hikmah ni dengan baiklah. Kalau tidak, takut isu-isu apa yang dikejar itu tidak dapat,
apa yang kendong itu keciciran. Baik, Tok, sedikit rumusan dalam masa setengah minit tu. Hasil perbualan kita daripada pagi tadi sampailah di saat ini, saya menyentuh tentang pembangunan sukan dari Kedah Darul Aman, tentang bagaimana peranan MADA untuk membantukan masyarakat, dan juga soal sedikit sebanyak politik dalam parti Datuk yang Datuk dokong ni. Sedikit rumusan untuk kita menutup podcast kita pada pagi ni, Tok. Sila. Pertama sekali, balik pada bola tadi, saya terlupa nak bang. Antara rahsia kejayaan Kedah masa tu, kita berani meletakkan, memberi peluang seluasnya kepada pemain muda. Orang boleh ingat dulu ada YB lah ni, Badrul Bakhtiar, Syafiq Jamal, Fadli Baharum, Khairil Muhammad, Sabri Abu, Soleh, apa semua ni. Mereka berada dalam pasukan 2-3 bulan, tapi lepas tu coach, kita bincang dalam pengurusan, bagi dia main, lepas main. Bagi peluang. Dari situlah mereka pick up pengalaman, dan tahun kedua pun mereka boleh kekal. Dan sebab tu kejayaan kita tu hebat. Satu, pasal bola. Yang kedua, bab MADA tadi, saya melihat bahawa input yang diberikan oleh kerajaan, bantuan-bantuan ni amat banyak. Tak dapat lah. Kalau negara lain kita pergi mana pun, Indonesia ke Thailand, Vietnam ke, tak ada. Yang penting ialah bagaimana kita nak mengoptimalkan bantuan kerajaan melalui subsidi ini, menghasilkan tuaian yang meningkat. Menambahkan lagi tingkatan kita SSL, self-sufficient level, tahap sara diri yang lebih tinggi. Dulu kita pernah mencecah 70%. Tapi hari ini dah junam dengan 60%. Jadi kita nak kena bergantung dengan import. Import ni maklumlah, kalau hari waktu harga murah-murah, kalau waktu barang tak ada, dia jadi mahal lah. Kan? Yang ketiga, dari segi kesimpulan yang ketiga ialah sebagai rakyat, sebagai manusia, sebagai warga negara, gunakan akal waras dan akal nurani sehabis baik. Jangan guna emosi, buat pertimbangan terbaik dalam melangkah ke hadapan. Dan seterusnya ialah bagi anak-anak ni yang baru-baru melangkah dalam perkahwinan, anak muda apa semua ni, nak membina keluarga, utamakan pelajaran anak-anak. Itu nombor satu. Tanpa pelajaran, kita takkan ke mana. Kita akan balik asal duk musing dalam cycle tu saja. Lepas tu duk pakai hosot dalam keluarga masing-masing. Hosot, terot, warot. Jadi itu sajalah saya nak bilang. Baik. Itu misal. Tok Wira, terima kasih banyak kerana sudi pada hari ini untuk bersama-sama dengan saya dalam siri podcast Baju Biru saya, dan atas pengalaman Datuk, penceritaan Datuk yang cukup banyak pada saya menjadi wakil rakyat selaku adun, selaku ahli parlimen, jadi senator, jadi sampai timbalan Menteri Keuangan yang bukan mudah, anak kampung biasa, ada sedikit pelajaran, ada peluang dan sebagainya, dapat memberi balik perkhidmatan kepada masyarakat, khususnya di kawasan Jolon ini. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.